Saya adamul makan. Allah Ta'ala tidak bertepat. Nanti dengar saya dulu. Mana kata makan adami, makna kata atas daripada arash, tak ada adalah makan. Ada zat Allah Ta'ala hanya satu. Itu mana adam. Makan adami dengan makna tepat. Tepat yang tak ada. Tak ada tempat lain daripada Allah, lain daripada zat Allah Ta'ala. Atas daripada arsyur rahman. Tak ada tepat kena kata adamul makan lah. Bukan makan adami makan. Bermakna kata di sisi doktor ni, di sisi doktor ni berarti nak wari taklih lafaz al-jihad tu bermakna kata pada malam ni kita buat kesimpulan kata pihak Dr. Wan Syukri ia tak boleh wari dalil yang qat'iyah dilalah menunjukkan kata Allah Ta'ala berjihad sebab nak wari taklih salah pun tak ada. Ni saya tak jalannya Quran hadis lagi cerak dah letak hadis tu tak ada dah lafaz al-jihad tu. Kalau wari lafaz Allah bukan bermakna kata berjihad hisiah. Berarti nas semua tu dia panggil nas hak zaniyah dilalah. Doktor boleh baca 100 ayat pun boleh. Tapi dia tak ada jadi qat'iyah dilalah kata Allah Ta'ala berjihad. Situ cuk habis. Mana kata situ boleh saya buat kesimpulan. Bermakna pada malam ni doktor tak ada wari dalil kepada saya yang qat'iyah dilalah mengisbatkan Allah Ta'ala berjihad. Tak ada. Kalau doktor ada wari itu adalah sebagai apabila ia bukan qat'iyah ia di zaniyah. Bahwa di zaniyah ni ia panggil kalau kita geletak selalu kalau bukan benar ia nak ada syubhat. Benar tu bukan jadi dalil.